baru menyentuh buah yang bercahaya. Terdengar percikan api dan kilat. Sochi mendapati bahawa terdapat tenaga yang mengalir di dalam buah. Dia mengambil semula buah-buahan itu dan menanamnya di kawasan yang luas. Ternyata ini adalah buah elektrik. Tenaga elektrik yang dikeluarkannya dapat menerangi benua di jalanan. Boleh membuat kapal angkasa terbang ke langit. Sehingga satu hari, satu gegaran yang kuat memecah ketenteraman bandar. Sebuah kapal angkasa mendarat di halaman rumah. Menjadi ia Dami, ahli pasukan yang pernah pergi ekspedisi bersama bapanya. Dia membawa buah elektrik yang dicemari virus, dan virus itu merebak seperti api. Setiap tumbuhan di atas tanah adalah tumbuhan bebas, tetapi di bawahnya adalah sistem akar yang rumit disambungkan. Dan kini virus itu menggerakkan akar tunjang buah yang paling dalam. Apabila kapal angkasa tenggelam, mereka datang ratusan meter di bawah tanah. Tolak buka palka. Apa yang kelihatan adalah hijau yang bercahaya. Mengagumi pemandangan yang indah. Terdengar jeritan di kejauhan. Ternyata isteri saya yang datang ke sini dengan kapal angkasa. Hanya kerana anaknya Isen diam-diam bersembunyi di kapal angkasa. Pada masa ini, badan kapal beralun dengan kuat. Seekor burung merah besar menyerang mereka. Tiada satu. Ia tidak terkira banyaknya. Malah pemandu itu telah diculik olehnya. Kapal angkasa hilang arah dan menjunam. Detik kecemasan. Isteri saya segera melompat ke dalam kokpit. Dia tidak mempunyai pengalaman memandu, mencengkam steering dan menghayun ke kiri dan ke kanan. Sochi dan anjing itu dikeluarkan. Kapal angkasa itu meluncur selepas beberapa ketika. Berhenti tepat pada masanya di tebing di kejauhan. Barulah Sochi menyedarinya. Saya datang ke dunia ajaib yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Malah mereka diserang oleh makhluk yang tidak dikenali. Mujuh keluar seorang buas, mengusir mereka dengan senapang. Ternampak seekor ganas. Suoki sangat ketakutan sehingga dia berundur. Apabila dia menanggalkan penyamarannya, ayah dan anak sudah 25 tahun tidak berjumpa. Perubahan pada anaknya menyebabkan ayahnya sukar mengenalinya sama sekali. Sampai Sochi keluarkan kompas yang diberikan oleh bapa tuanya. Dia mengenali anak lelaki yang telah lama hilang ini. Ternyata selepas dia dan anaknya berpisah, perjalanan jauh selama berbulan-bulan dalam cuaca buruk. Dalam perjalanan untuk meneroka, tanah tiba-tiba runtuh. Dia datang ke tempat yang indah ini. Dia mengatasi kesukaran yang tidak terkira banyaknya dan mahu pergi dari sini. Sehingga saya bertemu dengan lautan kakisan. Jika terkena air laut, ia akan memotong tulang dan memakan daging. Jadi dia terperangkap di sini selama-lamanya. Dia juga cuba membuka laluan baru, tetapi hutan merah ini tumbuh lagi dan lagi.